Macam orang Asia, kecil-kecil, cili padi. Jom tengok. Kalau dah terjatuh cinta, jangan nak marah aku. Biasa-biasa macam ni, tapi bila buka, okey apa? Memang saiz dia ni kecil. Orang biasa buat keychain je. Ini sekarang aku pakai lampu yang ada dekat handphone. Cerah-cerah gitu. Tapi kalau kita pakai lampu ni, lebih spesifik cerah dia, lebih puas hati. Cocok Type-C tu dekat sini je, geng. Bukan tu je semata lampu yang dia ada. Lampu dia yang pertama ni adalah jenis UV. Bukti lampu ni lampu jenis UV dia ada. Letak je atas meja. Lepas tu boleh lah cerah-cerahkan meja tu macam lantern kan. Nice apa? Atau kau nak buat gaya blinker macam ni pun boleh bang. Lampu kau, suka hati kau. Dengan waterproof IP Expert ni, senang kata kalau terrenjis air okey, tapi hujan tu elak-elakkan, geng. Cahaya dia paling cerah boleh tembak sampai 71 meter. Paling lama dia ni boleh bertahan 40 jam. Buka paling kecil 40 jam. InsyaAllah kalau bateri full dalam tangan. Makin tinggi lumen kita buka, makin cepat lah bateri dia habis. Alright guys, semoga teracun.